Aku ingat Canada pun dah bosan dah dengan game tarif yang dimainkan oleh Presiden gila Amerika Syarikat tu. Semalam PM Canada Mark Carney dah lawat Presiden Xi Jinping dekat China. In which perjumpaan ini merupakan perjumpaan yang agak historik sebab last kali Canada punya Prime Minister pergi ke Beijing adalah pada tahun 2018. Pelbagai benda diorang perbincangkan berkaitan bisnes, keselamatan dan sebagainya. Sebagai permulaan, Canada dah benarkan China untuk ekspor 49,000 EV cars pada kadar tarif yang jauh lebih rendah iaitu pada 6.1%. China juga kata diorang akan import pada tarif yang rendah untuk produk Canada seperti canola seed dan juga agriculture product. Selain itu, diorang ada juga berbincang tentang 5 pillars of cooperative agenda iaitu daripada segi energy, trades and economic cooperations, public safety and security, people-to-people ties serta multilateral engagement. Perubahan ini menunjukkan Canada nak mempelbagaikan channel diplomasi dan juga trade daripada terus bergantung dengan Amerika Syarikat.